Orang-orang Melaka nak dengar tak persembahan daripada Tomok nanti? Ni antara food festival paling meriah lah dekat dalam Melaka. So, warga Melaka, jom sama-sama kita meriahkan main event food festival ni yang bertapak dekat Lotus Cake Melaka. Dari 5 sampai 9 November ni, 5 hari ni full korang makan-makan je. Lepas tu kat sini, ada lebih 60 pilihan makanan viral yang korang kena try. Memang rambang mata lah kalau korang tengok semua makanan dekat sini. Make sure korang beli ikut bajet korang sendiri. Kondok dia pun besar-besar tau. Korang yang suka makan dessert tu macam-macam pilihan yang korang boleh pilih. Event kali ni dia punya susunan nampak teratur je tau, so memudahkan korang untuk membeli. Sekarang yang tengah viral ni ada wrap kebab dan shawarma. So nanti kalau korang datang dekat my event tu, try lah dekat sini, memang best. Kebab dia pun boleh tahan tau, portion pun besar. Jadinya Kak Jemla approve lah kebab ni, memang sedap. Tak menyesal lah beli dekat sini. Satu event ni Kak Jemla tawar jumpa pun sput potato ni. Dapat makan panas-panas, memang terbaik lah. Bila dah rambang mata ni, korang tengok macam-macam ada. Sampai pening Kak Jemla nak pilih yang mana. Lepas tu kan korang, kekudap tahu crispy ni pun ada tau. Bau dia pun dah cukup menyelerakan. Dah penat pusing dekat satu event ni, try lah kopi ais mamu ni. Korang tengoklah kopi ais mamu ni, nampak sangat menarik dan rasa dia memang kau habis. Kalau korang nak tahu, ada persembahan daripada artis terkenal, antaranya Usop, Tomok dan ramai lagi. So, orang-orang Melaka jangan lepaskan peluang, ajak family dan kawan-kawan korang datang ramai-ramai memeriahkan lagi my event food festival ni dekat Lotus Cake Melaka. Ada banyak lagi hiburan dan aktiviti yang menarik sepanjang event ni berlangsung. Sambil-sambil korang makan, bolehlah layan persembahan yang best-best nanti. Jangan lupa sebut ramai-ramai, okay? Bye. Assalamualaikum.